Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Khadijah binti Abdul Rahim, nombor metrik 1230429. Okey, insyaAllah hari ini saya akan pergi interview beberapa individu mengenai tajuk mengenai langkah keselamatan yang diambil oleh mereka semasa briswalk. Okey, jom. Hello, Assalamualaikum awak. Boleh ke nak pinjam masa sikit? Boleh. Untuk IW subjek journalism. Okey, saya nak tanya soalan. Apakah langkah yang diambil, langkah keselamatan lah semasa briswalk? Langkah keselamatan. Okey, kalau saya, langkah keselamatan mungkin yang pertama lah, saya akan share live location saya dekat kawan-kawan ataupun dekat keluarga. Itu yang pertama saya buat. Kalau yang kedua, sebelum keluar untuk datang sini untuk briswalk ni, saya pastikan pakaian saya menutup aurat dengan sebaiknya lah. Dan yang akhir sekali, mungkin saya menjaga batas dengan bukan murid, maksudnya dengan lelaki. Contohnya macam kalau lelaki tu dia berjalan depan saya akan jalan jauh-jauh sikit lah daripada dia. Mungkin tu lah kot antara keselamatan, langkah keselamatan yang saya buat. Okey, baik. Terima kasih. Hai awak, boleh ke nak pinjam masa sikit nak tanya? Boleh. Boleh, sebab saya nak tanya untuk soalan interview journalism. Okey, soalan saya, apakah langkah keselamatan yang awak lakukan semasa briswalk? Kalau saya lah, kalau kita briswalk, kalau boleh berteman. Kalau berdua ni lagi selamat. Kedua, kalau lah kita bertegur sapa dengan orang sekeliling, jangan oversharing, jaga privacy kita. Dan yang ketiga, yang mana briswalk ni kalau boleh balik awal sebelum azan. Dah lewat ni. Jom balik. Okey, terima kasih. Sama. Bye-bye. Ataupun kawan-kawan lain untuk memastikan bahawa keberadaan kita ataupun dalam masa tempoh bermula dengan sehingga kita berakhir, kita berada di lokasi apa yang dimaksudkan. So itu lebih di antara perkara langkah-langkah yang selamat untuk kita rasa sekiranya berlaku apa-apa, dan sekiranya ada kejadian tak diingini, pastikan yang paling utama adalah aduan kepada komuniti dan juga kepada utamanya sekiranya melibatkan kes yang ketara teruk, pastikan report kepada pihak polis. Itu yang paling utama. Lagi ada apa-apa pesanan lagi? Okey, pada kebiasaan gangguan kita pernah ada juga kes gangguan seksual, tapi tak pernah pun berlaku dekat area kawasan riadah atau kawasan briswalk yang mana di dekat taman-taman. Cuma diingatkan kepada pelajar sekiranya ada hasrat ataupun memang itu adalah rutin kepada pelajar yang briswalk dekat area taman, pastikan pemakaian yang tidak menjolok mata dan kesesuaian pakaian, kemudian tidak bersorangan, dan tentunya bukan pada waktu yang tak sesuai lah, contohnya sehingga lewat petang. So itu di antara waktu-waktu yang memang agak tidak sesuai untuk dilakukan riadah. Okay. Alhamdulillah, setelah kita interview beberapa orang individu dan kita dapati kita dapat kupas bahawa langkah keselamatan semasa briswalk sangatlah penting. Okey, apa yang saya dapat simpulkan kat sini adalah yang pertama, kita kena share live location dekat kawan-kawan dan keluarga. Nombor dua, pastikan tutup aurat dengan sebaiknya. Jaga batas pergaulan dengan bukan muhrim. Berteman. Jangan oversharing dengan orang luar. Seterusnya, balik awal. Kena balik awal lah. Jangan balik pada waktu maghrib. Okey, seterusnya yang saya dapat daripada pegawai keselamatan juga adalah mengenai live location. Lepas tu buat aduan jika berlaku sebarang perkara yang tidak diingini. Pakai pakaian yang sesuai, tidak keluar seorang-seorang, dan juga jangan balik lewat petang. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.